Are you ready for the camping? Yeah. Ya, yang baru tu. Okay guys, kita orang dah loading barang. So penuh. Bonet pun penuh. Okay. So saya naik motor. Saya naik motor. 3 orang naik kereta. Forward kan kita. Okay. So kita akan ke Langat je. Camping dekat camp Santai di Gabai. Okay. Are you ready for the camping? Yeah. Okay. Kita jumpa dekat sana. Bye. Bye-bye. Kali ni camping. Bukan kita orang satu family je. Ada member-member lain yang ikut sekali. Sebab mungkin petang kita orang nak hiking ke air terjun Sungai Gabai. Alright. Gayung, gayung, kenapa besar? Anjing. Ikut jalan. Ikut jalan. Ingat kalau jumpa anjing jangan lari sorang-sorang. Lari ramai-ramai. Okay guys, sekarang kita orang dah sampai dekat camp Santai Sungai Gabai. Dan sekarang ni kita orang berjalan kaki nak masuk ke air terjun Sungai Gabai lah. Tapi bila sampai dekat pintu gerbang ni barulah kami nampak yang kawasan ni dah ditutup, tak boleh masuk. Kalau kami masuk juga kami akan didenda. Okey, so kami buat keputusan patah balik ke campsite, mandi sungai kat campsite saja. Okey guys, orang merana beli ais batu. Sekarang jam dah pukul 6.30. So kita orang nak buat preparation untuk barbecue. So tak salin baju pergi ke? So ini campsite kami dan ini setup. Mana dua ketul tu? Tidur. Ha. Ha? Oh. Tak naik lagi. Dah kembang lah tu serap air. Mendulang lah tu. Air dah makin surut dah, korang sedut air. Ha. Korang gendang lama sangat. Tertinggal lah dalam motor. Hidup orang? Ha? Hidup orang? Boleh. So sekarang ni kita set up lampu. Lampu ni semua dah cas. Kat sini sebab kita dah ada lampu luar. So tak perlu lampu lah. Sekarang ni kita pasang lampu untuk tempat masak. Lampu masak satu dekat sini. Kelang je tapi 70 kilo. Kita tengok movie dekat. Kalau jantung kat pokok. Boleh je. Dia tanya kat bokok tu. Boleh je. Tu belakang tu macam ada kurang ke? Mana? Jalan je pokok.
Belakang sana. Tak kisah mana-mana je. Sekejap lagi tengok kenapa hantu tu ada bayang-bayang macam ni. Rupanya betul kat belakang-belakang. Kenapa lain aja. Pakai minyak ni? Pakailah nak bagi dia. Okay, macam ni. Ni aku bagi tips sikit. Yang ni. Saya ingat curah kat tisu Ni sikit. curah tisu ni kan. Tak membazir minyak. Lepas tu kau buat dia macam ni. Susun kecil-kecil dulu, baru susun besar. Macam ni. Lepas tu kau buat silang. Silang macam ni. Silang macam ni. Tu biar dia menyala. Tu kau letak atas dia. Susu silang. Minyak. Okay. Itu tips nak nyalakan api arang yang paling senang. Kau macam mana? Tu kena buka yang putih tu sebab dia berpusing sekali. So aku nak gantung lampu. Lepas tu aku nak buat air jagung. Tengok sini, jangan tengok sana. Sana lagi minyak ke mana? Kenapa tak tuang dekat situ je minyaknya? Saya bunyi suara tiru suara abang tadi. Tu saya terkejut. Okey, selepas kami bermandi-manda tadi, so sekarang tiba masa kami nak set up lampu. Lampu kelip-kelip, lampu kat meja makan, lampu dekat tempat masak. Lepas tu paling penting kami set up hidupkan bara untuk kami masak. Kami buat BBQ lah malam sekarang. Lepas maghrib aja kita terus on. Sebab petang ni kita orang makan cucur je. So malam kan mau kita makan berat-berat sikit. Sekali dengan char kway teow. So jom kita layan je. Okay guys, api nampak ah? Bara dah ni. Sekarang ni kita orang bakar ayam dulu. Bakar ayam dulu. Lepas tu baru kita bakar kambing. Tapi selebihnya kita bakar kambing tu lebih lah. Sebab ramai yang menunggukan kambing. Tapi macam biasa lah, setiap kali camping ke hiking ke mesti ada barang tinggal. So sekarang ni barang yang aku tertinggal ialah penyepit. Penyepit nak terbalik-terbalikkan dia ni. Penyepit, sudu. Ada sudu plastik. Dah. Baru bakar yang pertama. Okey. Sebab tak ada. Kenalah membeli. Apa lagu tak kena buka? Buka lagu. Pakai tu. Geseng bang jadi bang. Hangit. Api. Pakai ni sudu. Lembek sudu. Lembek sudu tu bang. Okey tak? Tak ada. Pakai tangan ni budak. Tak ni. Baik ambil dua tu. Ni tu. Dia ada penyepit. Dia ambil pisau kan, pisau dekat situ. Ambil Emma, pisau. Baik pisau. Tu Bal, pisau Bal. Nak pergi beli penyepit rasa macam tak berbaloi pula, pakai kejap je. Garpu besi pun boleh. Masalahnya sudu dengan garpu besi pun tak bawa. Ada bawa? Tu ada. Sudu? Besi? Boleh lah. Pasal lu, ada lebih ocean tu. Asal ada satu je sebab gara-gara.
beg tu warna biru kat dalam dom. Ha. Macam dia suruh bersih lah tu. Risau congkil-congkil puk planting. Planting. Hidup ayamnya. Besar lah ayam. Besar tu. Terima kasih. Kami menunggu kambing. Kambingnya ni. Kejap. Banyak ke kambing tu? Ada lagi dalam. Kita bakar ayam dulu. Nanti budak-budak boleh makan. Kambing. Okey, selama saya camping, biasanya kita orang buat BBQ pakai pan dengan gas je lah kan. Tapi bila ramai-ramai macam ni, dia lebih seronok bila kita buat BBQ pakai bara. Dia rasa macam seronok lah. Tak tahu nak cakap macam mana kan. Tapi BBQ ni dia kena ramai-ramai. Kita by group kan, ramai-ramai. Baru dia rasa enjoy lah, seronok lah, apalah kan. Berbanding yang pakai pan tu. Kalau pakai pan tu, kalau kita je kan, kita wife, anak-anak, satu family je kan, itu okey. Kalau nak pakai bara memang rasa macam leceh. Tapi kalau ramai-ramai macam ni, seronok. Kita masak char kway teow kambing bakar. Ni lagi baru siap. Char kway teow. Tambah. Duduk je, kamu kata abang. Okay, kau pilih. Makan dulu. Macam pernah makan roti. Tu roti ada. Ada roti plantain pun ada. BBQ dalam iman. Baru balik Tafiz. Ini baru balik tazkirah. Tazkirah ni. Tu ada orang sampai. Bukan Melayu. Habis. Bukan Melayu. Duk kedai. Habis. Ini Melayu ke-7 ni. Bukan Melayu akhir. Uncle Luqman. Wah, ingat selesai tadi. Betul. Dari pagi tadi lagi PO Luqman tak datang ke? PO Luqman pula. Uncle kan? Uncle Luqman. Nah, tu. Aku tidur. Mana apa? Senang bakas. Alah. Ni aja aku tidur kalau Jom pergi mandi. Luqman tidur dulu. 기사님이 주행 시간은 제일 긴데 수입은 제일 적은가요? Tidur rumah ada kipas ada enam. 기사처럼 드라이브 Kau tengok beza kan, orang lelaki dengan orang perempuan. Lalu perempuan yang memilih lelaki. Biasa ni kalau ngajak geng lelaki macam tu lah. Duduk rumah lagi best lah, itulah. 주행 시간 Kau dah kenyang ah. Luqman ke Luqman. कंट्रोल मंडे के लड़ ओके सर दो माइट करके यार आना सर Cinta tamu tengok dia. Cinta tamu. ये क्या
3 orang ni gosip. mereka semua mencuba. Anak itu kenapa ada Ni layan perasaan seorang. ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿನ ಎಪ್ಪಡಿ ஒரு பஸ் கவரேஜ் இருக்கு பேப்பர்ல பேரு Okay guys, selamat pagi. Okay, kita orang dah sarapan pagi tadi. So hari ni Ahad So kita dah kemas sikit BBQ pit, lampu, baru turunkan lampu lah masuk dalam box. Yang selebihnya belum lagi. Di berendam dulu. Sekejap lagi lepas tengah hari baru kita kemas. Sebab hari ni itu hari atau malam je. So kita tak perlu rushing lah. Santai je. Nak ke tak nak? Nak buang. Tak kasut kat situ. Ha? Tak kasut kat situ. Adina. Nak. Oh, tidak itu sini. Terjun lah. Mem terjun. Tak mau. Tak cukup dalam. Kotor kaki. Budak ni. Pergi mandi pagi. Mulut dia sama purple dah. Purple. Ha. Bagi mandi panas dulu ibu masuk balik. Aku harus betul punya. Ni duduk sana balik kat situ 15 minit. Lepas balik. 50 minit. Duduk atas dulu. Ni duduk atas tu tadi. Duduk senyap kat situ. Abang, esok jangan beri sangat. Besok demam nanti. Besok sekolah. Duduk situ dia diam. Jangan bergerak. Okey, setelah kami bermandi-manda dan sarapan pagi, so sekarang kami kena bersihkan campsite ni lah supaya kami tidak lewat balik. Okey, bila ramai-ramai macam ni, bila buat kerja, kerja tu mudah dan cepat dia kemas. Lagipun kawan-kawan ni baru first time, ada orang nak ada pengalaman camping kan. So kita bagi dia kerja lebih sikit lah. Biar dia orang tahu macam mana camping ni best ke tak best sebenarnya. Okay guys, dah settle. Tapak pun dah
bersihkan. Buat. Dah, sebab. Habis guys. Yang susun belakang kereta pula. Susun. Balik. 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 Ha? Ha? Okey, dah sampai dekat parking kereta. Ini part yang paling mencabar lah. Nak menyusun balik barang-barang tu kat bonet dengan tempat penumpang belakang supaya semua tu boleh masuk balik. Macam mana saya susun masa hari nak pergi tu dengan waktu nak balik ni kena sama. Kalau tak sama, bonet pun tak boleh tutup. Nanti ruang yang dekat bahagian penduduk belakang tu pun penuh. So kenalah susun elok-elok. Sedap. Siti lah ngajak. Pemulus. Kalau ikut kan. Ui, kat mana? Boleh ada satu jalan tu je. Balik mana? Ni PJ. Jadi abang motor. Dah tak mandi. Yang tidur pula. Dekat je. Rumah mandi. Sejam Ha? Sejam lah. Dah. 2 minit. Apa lagi? Ni kalau tak jam lah. Memang tak jam dia motor tadi. Itu je. Dah. Dah kena sekali. Ha? Boleh. Hati-hati drive. Siapa yang drive dia hati-hati selamat sampai rumah. Apa yang kurang kami minta maaf ya. Saya juga minta maaf tau. Terima kasih. Kalau ada masalah tak ada lagi. Akak ada juga. Tak ada kat dia. Allah, dia seorang tak ada geng. Kita dah misal.